Nasib baik, link Ustazah hadiahkan kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dah tak boleh nak telan ubat pil. Rasa loya, nak muntah je. Ramai mengadu dengan Ustazah yang bila lambat makan, bila stres, bila terlebih makan pun Kenapa tu? Inilah yang dikatakan gastrik yang mereka ada. Pernah Ustazah juga mengalaminya. Bila gastrik tu serang tiba-tiba, Allah je yang maha mengetahui betapa sakitnya, tak tahu nak cerita macam mana. Sampai nak buat kerja pun rasa terganggu, nak tidur pun susah, nak ke mana-mana pun jadi tak bersemangat. Bila jadi macam ni, dah telan macam-macam ubat pil, telan suplemen, sampai rasa dah tak boleh nak telan dah. Rasa loya. Kesian dekat link Ustazah. Encik suami ni. Nak kena dengar isinya mengadu sakit perut lah, gastrik lah. Dan dah jemu pula makan ubat. Nasib baik link Ustazah hadiahkan kepada Ustazah Swiss gel ni. Masya Allah. Mula-mula rasa pelik. Apa ni? Rupa-rupanya kata suami tercinta sayang dekat isteri yang hadiahkan Swiss gel ni sebab tak sanggup tengok isteri tahan sakit perut akibat gastrik. Yang bestnya Swiss gel ni, yang pertama sekali ialah tak payah nak makan ataupun minum itu ini dan sebagainya. Sapu sahaja dekat perut yang sakit, dada yang tersumbat tu, dan bau dia Masya Allah memang fresh, memang segar. Bila sapu pula, subhanallah, rasanya sejuk, berangin je. Lepas tu kan yang bestnya lagi, bila sapu tak rasa melekit dan tak berminyak. Mudah sangat nak meresap. Alhamdulillah, ini yang selama ni kita cari, memudahkan kita yang ada gastrik ni. Lepas tu pula, senang nak bawa ke mana-mana, dan link Ustazah cik suami ni pun lega bila tengok kesihatan isteri tercintanya bertambah baik. Jadi, kalau anda nak sihat tanpa perlu telan atau makan suplemen, sila tekan link di bawah. Pastikan beli yang original.